Selamat pagi ya. Pagi ni kita buat degil lah, turun ke Sungai Pahang lagi ya. Air pekat macam air teh ya. Tapi kita tak putus asa ya. Kita cuba memancing ya. Kalau sehari tak turun mancing, badan rasa nak demam lah. Hari ni kita turun juga lah buat degil. Hasil dia hari ni alhamdulillah. Keruh air pun masih ada rezeki ya. Kita jangan putus asa je. Cuba memancing ya. Macam mana pakai keruh ke. Jom tengok hasil dia. Lawang. Lawang menganas hari ni. Ada berapa ekor tu? 3, 5, 6 ekor rezeki Alhamdulillah. Ada rezeki ya. Tu macam air teh ya, pekat. Teh susu tapi kita cuba lah. Okey, kita lanjut memancing. Ada tarikan tu, kita saksikan lah. Ikan benda yang baik kalau ada rezeki lah. Ada tarikan. Oi, kencang ni. Alhamdulillah. Ada rezeki. Alhamdulillah. Tak sangka-sangka. Besar ni. Oi. Tengok air keruh pun kita tu memancing ya. Alamak, jangan lepas. Ada besar ni. Besar ikan pun ni. Come on baby. Come on, naik. Kasar. Kasar, memang kasar. Alhamdulillah. Jangan terlepas. Kita layan dengan balik. Alhamdulillah. Kasar. Kita buka drop sikit. Takut terlepas. Kasar. Alhamdulillah. Berat. Janganlah lepas. Kita saksikan apa. Alhamdulillah. Pari. Ingat ke benda? Pari. Alhamdulillah. Rezeki aku buat degil tu mancing hari ni. Anak pari ya. Alhamdulillah. Tambah lagi seekor rezeki hari ni. Air keruh macam mana pun kita turun mancing ya. Masih ada rezeki ya pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hasil pari ya. Baru naik tadi. Okey. Jom.